kereta, batu belah, batu bertangkup. Pada zaman dahulu, di masa penjajahan Jepun, terdapat sebuah keluarga yang tinggal di tepi sungai. Di situlah punca rezeki utama mereka, di samping penanaman ubi di persekitaran rumah. Itu namakan dan lucu mereka sekeluarga. Ayah mereka telah tiada kerana telah ditangkap oleh pihak Jepun. Maka tinggallah si ibu Mak Milah seorang diri membesarkan anak seorang perempuan yang melur dan anak lakinya Pekan. Kawasan tersebut terkenal dengan legenda sebuah gua yang menelan sesiapa sahaja yang menghampirinya. Gua itu diberi nama Batu Belah, Batu Bertangkup. Mak Tun, nak ke mana tu? Aduh, dia nampaknya tak nampak kerja orang di tangan saya ni. Saya nak pergi mancing lah. Kalau tidak, tak berasa dah dapat emas saya tu. Awak tak ke sungai ke hari ni, Mak Milah? Mestilah pergi. Kalau bukan saya, siapa lagi nak mencari rezeki untuk anak-anak saya ni? Saya kagum betul dengan awak, Mak Milah. Awak sanggup buat apa saja tanpa kira kena lelah. Apa kendalanya, Mak Tun? Ayah saya adalah tempat mereka menagih kasih. Ada langgam jumpa ni, jomlah kita pergi bersama-sama. Boleh juga tu. Tidaklah saya keseorangan. Ini tidak. Hari-hari saya seorang diri memancing ke sungai tau. Samalah kita, Mak Milah. Kalau tidak, seperti tumbul saja kita memancing ke sungai kan? Baiklah, Mak Tun. Tunggu sebentar. Saya ambil diorang dahulu. Semasa dalam perjalanan terserempak dengan Pak Samad. Korang berdua laju-laju nak ke mana? Kami tak tidur, Pak Samad. Sebab tu kami bawa joran. Apalah Pak Samad ni? Sudah gaharu, sudah ada pula. Sudah tahu, bertanya pula. Mila, bolehkah Abang Maya ikut kawan sama? Mila naik kapal. Mari sini Abang cakapkan. Aduhai Pak Samad ni, tak habis-habis nak mengurat si Milah ni. Sedangkan Milah ni masih mencintai arwah suaminya. Sudahlah kamu, kami dah lambat ni. Jom. Tinggallah Pak Samad sambil tersipu-sipu malu. Babak 2 di tepi sungai yang tenang. Susah pula nak dapat hari ni. Kan kuranglah hari ni. Mogok agaknya. Tak boleh lah kalau begini. Kalau ikan mogok, kita nak makan apa nanti? Makan hati je dah, Mak Milah. Apalah. Sudah lama kita tak makan telur ikan terbakul. Telur ikan terbakul sungguh sedap tau. Kau pernah mencubanya? Tidak, rasanya aku tak mencubanya hari ni. Susah kan cara menangkap ikan tembakul? Mudah je. Tidaklah susah sangat. Oh, tidak. Kamu pernah tak dengar cerita mengenai batu belah batu bertangkup? Tidak. Apa tu batu belah? Batu belah batu bertangkup. Dengar kata ia boleh menelan orang tau. Hui, dahsyatnya. Di manakah terletaknya batu belah batu bertangkup tersebut? Ia terletak jauh di dalam hutan sana.
Mak Mila terasa tarikan di jorannya. Ya, Mak Tun. Ika sudah makan umpan. Saya pun begitu juga, Mak Mila. Kebetulan kita juga sama. Jaga-jaga, Mak Tun. Jangan sampai terlepas. Awak juga, Mak Mila. Jangan sampai tali itu putus. Setelah ikan berjaya dinaikkan, Lihat, Mak Mila, ikan tu lari. Besar betul. Awak bagaimana, Mak Mila? Ha, dah tangkap ikan terbangkul. Ini kegemaran saya tahu. Dulu, Arwah dengan saya selalu makan sama-sama. Nampaknya kamu makan sedap hari ini. Hari pun sudah tinggi ni. Mesti malah dah bukan lapar. Dah lah ya, Mak Tun. Saya balik dulu. Baiklah. babak 3. Di halaman rumah, Bukan sedang bermain tek-tek bersama kawannya, Embun. Embun, giliran kau pula. Cepatlah. Cepat. Dah, giliran kau pula. Cepatlah, Embun. Dah lah. Matahari sudah naik. Cuaca pun sudah panas. Ya, benar tu. Lagipun, perutku sudah lapar. Jomlah kita balik. Esok main lagi. Kamu jangan lambat. Setibanya di rumah. Bukan. Busuknya kamu. Kamu lagi ada telur busuk tadi. Pergi mandi. Lekas. Bukan melurus terus ke pintu. Apabila nampak emaknya. Emak dah balik. Melur, bukan. Emak sudah pulang. Melur, Emak ada bawa seekor ikan terbakul ni. Kau pergilah goreng sana. Wah, besar ni mak ikan terbakul ni. Macam mana mak tangkap? Mak pancing. Bukan. Kakak nak tunggu ikan terbakul tu jatuh dari langit. Hihihi. Ya, bukan tahu mak. Manalah tahu Pak Samad yang suka pada mak yang bagi. Ish, ada-ada saja kamu ni bukan. Cik Mak. Saya bukan. Mana kakak kamu? Kamu bagi kakak kamu ikan ni dan suruh dia goreng. Lepas tu kau mandi. Mak nak mandi pula lepas tu. Baiklah mak. Bukan masuk ke rumah. Kakak. Ya bukan, ada apa? Ni ada ikan terbakul. Mak suruh masakkan. Baiklah, bukan pergi mandi dulu. Nanti kita makan sama-sama ya. Bukan ke telaga. Mak Mila melaut. Melur, nanti goreng telur ikan terbakul. Dah simpankan untuk Mak ya. Mak nak makan. Ikan tu kamu bahagikan dan makanlah sesama kamu adik-beradik. Mak nak makan telurnya sahaja. Baiklah mak. Kamu makanlah dulu. Mak nak kemaskan joran dulu ni. Babak 4. Bukan mula lapar dan terus ke dapur cari makanan. Dah siap masuk kakak. Bukan dah lapar ni. Sabar adik. Dah kena makan? Sudah sungguh ikan terbakul ni. Dah, belajar sangat. Nanti dia cakap masuk surat khabar. Tak mengapa kak. Jika pekan masuk surat khabar, kita kenalah pekan nanti. Ada-ada saja lah kamu ni pekan. Pekan sudah habiskan makanannya. Bukan apa lagi lah kakak. Ada lauk lagi tak? Kesiannya adik kakak ni apa? Nak, ambillah bagian kakak ni. Kakak makan roti saja pun tidak mengapa lah. Bukan sudah selesai bahagian kakaknya. Bukan apa lagi lah kakak. Ada makanan lagi tak? Tak ada lah dek. Biar akak pergi rumah makan. Tak perlu ayam untuk digoreng. Terima kasih kakak. Setelah kakaknya pergi, lapar juga aku. Mak tunggu kakak. Apa lagi? Apa yang bertutup di tudung saya ini? Wah, telur ikan terbakul. Sedapnya. Bukan terus makan telur ikan terbakul itu tanpa mengetahui bahawa telur ikan terbakul itu disimpan untuk emaknya. Juara itu amat penting bagi emaknya kerana menyimpan kenangan antara dia dan arwah suaminya. Sedapnya telur ikan goreng ini. Kalaulah dapat makan selalu, Mak Mila mula lapar dan masuk ke dapur.
Aduh, lapanya aku. Terbayang-bayang pula telur ikan terbakul. Aku mengidam ke tadi? Bukan. Mana kakak kamu? Kakak pergi rumah Mak Tun nak pinjam telayang. Lah, kenapa nak pinjam telayang Mak Tun? Ikan mak pancing tadi, macam mana? Kan dah makan tapi lapar lagi lah Mak. Kalau kesayangan nak manik, nanti kalau nak balik, kamu makan ya, sabar ya. Apalah Mak, bukan nak makan telur ikan goreng tadi. Bukan. Kenapa kamu makan telur ikan tu? Saat itu, benar balik. Mak, jangan marahkan Mak. Dia tak tahu. Saya malah lupa nak beritahu bukan jangan makan telur ikan Mak tu. Sampainya hati kamu berdua ni. Kamu berdua tahu tak? Mak teringin sangat telur ikan terbakul tu. Bukan minta Mama. Bukan tak tahu. Mak, maafkan Mama Mak. Mana tak sengaja. Kamu berdua ni memang anak deraka. Apa yang aku suruh, kamu tak ikut pun. Sudahlah, lebih baik aku mati di dalam batu belah, batu bertanggung. Babak 5. Dia Mak Mina berlari keluar dan menuju ke gua yang bernama Batu Belah Batu Bertanggung. Mereka bukan berlari mengejar emak mereka, tetapi emak mereka lebih pantas sampai ke gua itu. Mak tidak boleh mati. Mak tak kasihan kepada kami. Kamu yang tak kasihan pada Mak. Mak janganlah pergi. Kami sudah insaf. Kami tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Mak malas melayan kamu berdua. Sudahlah, selamat tinggal anak-anakku. Wahai batu belah, batu bertanggung, telahlah aku. Anak-anakku tidak menyayangiku lagi. Masalah jiwa yang duka. Nenek kebaya muncul lalu di tepi pekan dan belur. Apa yang cucu buat dalam tadi tu? Nek, mak kami Nek. Mak kami kalau ditolong oleh batu belah batu bertanggung. Mak kami kecewa dengan perbuatan kami. Kami tak sengaja. Cum, nasi sudah menjadi bubur. Apa lagi yang nak dikata? Ambillah pengajaran dari apa yang kamu berdua lakukan, Cum. Maka tamatlah riwayat ibu yang kecewa. Melur dan pekan hanya mampu terduduk sambil menangis tersak-sak mengenangkan pemergian ibu yang tersayang. Mereka berdua menyesal kerana menghancurkan impian emak mereka. Walaupun kecil bagi mereka, akan tetapi besar maknanya kepada Mak Mila. Mak Mila telah banyak berkorban jiwa dan raga untuk membesarkan